So assalamualaikum semua. Ulat ni kat tempat aku panggil ulat kermut tau. Aku duduk kat jalan Tok Fahang. Ulat ni dipanggil ulat kermut. Ulat ni nak cari dia dekat dalam pokok-pokok mati, sepertinya pokok sawit. Yang dah mati kering tu, jadi dia punya batang tu jadi macam debu-debu sikit. Dia duduk kat situ. Macam kat sini kat kanan lembu tau. Bawah-bawah ni semua abuk kayu. Dia banyak main kat sini. Sambil-sambil kita buat kerja kat situ, kita cari ulat ni untuk buat umpan. Ulat ni bila dia dah besar, dia akan jadi macam ni tau. Mana dia? Cepatnya dia masuk. Ni dia. Bila dia besar, dia akan jadi kumbang. So inilah